Assalamualaikum guys, welcome to the Life of Pim with me, Pim. Hari ni kita nak nak review chapter 1162. Maaf lambat sikit, aku baru balik bekerja, bawa hantar anak mengaji sebagainya. Sampai rumah terus shoot. Okay, so kita skip apa-apa introduction, kita skip benda-benda lain. Aku just nak ingatkan kepada korang, aku nak remind korang yang flashback kita tengok ni adalah sebahagian daripada Loki punya penceritaan di depan Hajaruddin, di depan Luffy, di depan Gaban, Gert dan juga Chopper. Yang kalau ikutkan sebenarnya Hajaruddin hanya bagi 3 minit je Loki aku bagi kau untuk cerita apa yang sebenarnya berlaku dekat bapak kita. Tapi end up kita dah masuk 11 chapter. Dan seperti apa yang aku remind korang, apa yang aku bagi tu korang dekat last review, kita dah nak hampir dekat dengan chapter yang paling flashback yang paling lama dalam sejarah manga One Piece, iaitu flashback Oden ataupun Roger Final Voyage. Sebanyak 14 chapter. So sekarang kita dah 11, next chapter 12, lagi 2-3 chapter akan sama, lagi 3-4-5 chapter akan jadi lebih. So ada kemungkinan besar ini akan jadi flashback yang paling lama dalam sejarah One Piece manga. Sebab kita cakap pasal God Valley kot sekarang ni kan. Sekarang ni pun Imu dah muncul, so mungkin Imu memerlukan satu chapter, lepas tu nak merungkai segalanya tentang God Valley satu lagi chapter, dan seterusnya mungkin lebih lah. Tengoklah macam mana. Okay, tapi kita nak start review terus. Kita nak fokus kat Garp dulu. Okay, sebab bagi aku, kenapa kita kena start dengan Garp? Sebab Garp antara karakter yang paling banyak dapat kecaman sejak God Valley ni start lah kan. Sebab yelah, ramai cakap Garp ni bodoh kan, sebab stay dalam Marine walau dah tahu perangai Zionis Celestial Dragon ni, kenapa masih nak jadi anjing kepada Celestial Dragon. Tapi aku tak nak explain atau cerita panjang pasal benda ni, pasal Garp punya justice ataupun moral Garp yang nak stay dalam Marine ni. Sebab benda ni aku dah sembang panjang dalam video yang sebelum ni kan. Aku dah puas dah backup dia. Tapi yang aku nak highlight kat sini adalah untuk chapter ni, sebab at least Oda dah tunjuk kat kita yang Garp terkejut. Garp tak percaya, Garp tak tahu pun yang ada tournament hunting Celestial Dragon ni. Dia tak percaya pun benda ni adalah real kan. So dia bukanlah seperti apa yang fans kat luar sana claim yang kononnya Garp dah tahu tapi buat-buat tak tahu. No, dia tak tahu. Kita pun tak tahu yang dia tak tahu. So siapa yang tahu? Sengoku pun tak tahu benda ni, sebab benda ni hanya sekadar rumors. Sebab tu chapter lepas Whitebeard pun ada cakap, lah, ingatkan benda ni hanya sekadar rumors, dengar-dengar je, rupanya betul. So Sengoku pun cakap benda yang sama dekat Garp. Dulu ada orang report pasal rumors ni kan, ada orang cerita, tapi lepas tu dia hilang kan. So maksudnya kat sini, kalau ada yang report, dia mati. So cerita tak pergi jauh lah kan, tak berjaya diperluaskan kan. Orang tak tahu, orang hanya dengar-dengar je, tapi realiti dia mungkin tak ada bukti, tak ada survivor untuk cerita benda ni kan. And Marine pun, yelah, Marine ni they don't have any power lah over WG punya decision kan. Actually tak payah decision pun, WG ni ikut sekati dorang lah kan. Contohnya dorang ada Cypherpole kan, dorang hantar je lah Cypherpole. Kau nak bunuh siapa-siapa senyap pun benda itu kuasa dorang ada kuasa. So setakat Marine ni nak cakap-cakap memang tak boleh nak jadi apa lah kan. And korang pun kena ingat, masa ni Sengoku dia masih Vice Admiral. Dia level sama je macam Garp kan. Fleet Admiral time ni adalah Kong kan, Kong. So Kong tahu ke kan? Maybe yes, maybe no. Sebab yelah, benda ni mengingat aku pada chapter apa aku tulis ni, chapter 793. Sebab masa dekat chapter 793, masa Dressrosa punya arc, Akainu pun ada sound Gorosei. Sebab apa? Sebab pasal yang Gorosei buat decision ikut kepala diorang sendiri lah, pasal Doflamingo punya resignation from Shishibukai bla bla bla. Atau Akainu menganggil lah kan, sebab benda tu boleh merosakkan image dia. So ini membuktikan yang Fleet Admiral sekalipun, level macam ni pun kan, lebih lagi orang yang baran macam Akainu sekalipun, tak ada power nak komplain ataupun nak cakap lebih-lebih pasal apa yang Gorosei ataupun Celestial Dragon ni buat. Sebab Marine ni hanya sekadar satu wajah, satu rupa umum untuk public, untuk jaga nama baik WG. Itu je kan, untuk nampak WG ni atau Marine ni nampak macam kuat, nampak gah, nampak nampak power lah kan. Yang sebenarnya memang 100% control by WG kan. So Marine tak ada apa. Akainu memang boleh marah-marah barai-barai, tapi itu je lah kan. Nobody cares, WG tak kisah kan. Sebab yang control WG tu pun bukan sekadar Gorosei, ada atas dia lagi kan. And kata yang lebih susah lah kalau kita nak tengok balik
tournament ni kan. Yang membuat benda ni susah adalah sebab cara diorang handle tournament tu. Contohnya macam dia start dengan Marine bawahan pula tu kan, bukan Marine yang famous. Marine bawahan diorang kena jadi kuliah kan, tangkap semua netizen ni dekat pulau tu. Lepas tu diorang kena balik semula ke kapal diorang. Sebab kita ada nampak beberapa panel ni yang memang ketua diorang ataupun higher level lah akan check semua dah balik ke kapal ke kan. So diorang tak tahu lah. Diorang tak tahu apa yang jadi kat pulau tu. Kalau diorang ada rasa pun, rasa-rasa lah kan, bukti mungkin tak ada dan sebagainya. There's nobody alive to tell the story. That's the right word lah kan. And benda ni pula dia jatuh ke arah benda ni jatuh ke dalam nasib Dragon. Sebab dalam situation ni Dragon dia tak balik ke kapal kan. Dia member dah memang mempersoalkan daripada awal. Member ada rasa ingin tahu kan? So dia stay kat dalam atas pulau tu. So dia nampak lah segala-gala benda yang berlaku tu kan? Sebab itulah salah seorang Marine tu risau kan. Kita nampak dekat panel tu kan, mana pula si Mamat Dragon ni kan, janganlah dia buat hal. Sebab apa? Sebab macam Dragon sendiri yang cakap, kalau Dragon melawan Celestial Dragon atau cuba selamatkan mangsa-mangsa ni semua, dia akan mati kena hukum. Yes, betul. Tapi yang lebih tragisnya, seluruh platoon dia tu, ni apa yang dia cakap dalam manga, seluruh kru dia tu pun sama akan mati. Semua akan kena tanggung. So complicated. So kau nampak tak, mungkin ada orang pernah nak cakap, tapi alah kan aku cakap kan aku mati, satu hal kan, kru aku pun semua mati, dah jadi satu hal lagi. And then God Valley ni pula kita tak tahu adakah ini hunting ataupun tournament Celestial Dragon yang terakhir, ataupun ada lagi lepas tu, kita tak tahu kan. Yang kita tahu ni God Valley ni yang paling famous, tapi dengan kekacauan yang berlaku dengan ilmu semua benda, mungkin yang last lah. But again, kita tak boleh nak yakin sebab kita tak tahu kan. Sebab Oda bagi tahu kita benda ni wujud, tapi Oda tak tunjuk pun apa yang diorang buat dekat pulau-pulau lain sebelum ni ke benda kan. Memang fokus dia utama dekat God Valley. Itu je. Dalam erti kata lain dah paling senang lah nak cakap kan. That's why tak ada siapa nak ambil tahu, ataupun kalau tahu pun diorang takkan bersuara. Sebab macam bos Marine tu sendiri dah cakap, korang buat je kerja kan, korang jangan banyak tanya. Sebab kalau dah tahu ke tak tahu ke, memang akan jadi isu kan. Sebab tu diorang tak nak cakap apa-apa. And ini juga kenapa reason kenapa WG ataupun Celestial Dragon ni aim negara yang tidak bersekutu. Sebab senang kan, orang boleh bagi alasan macam-macam. Ni negara haram, negara yang buat benda yang salah daripada sisi undang-undang dan sebagainya. So semua kena hukum. As simple as that kan. So korang pula mungkin akan cakap lah, bodoh gila Marine ni kan, takkanlah tak boleh nampak kejahatan, atau kenapa takut sangat dengan WG. I mean like, korang sure ke kan? Sebab kita ni senang, hidup kita senang, kita ni POV pembaca, kita nampak semua benda A to Z, kita boleh kaji, kita sekarang ni macam tengah membaca satu sejarah. Memanglah senang kita nak tahu kan. Tapi cuba kalau kita letak POV kita dalam Marine tu sendiri kan, lagi-lagi level bawahan, level cak ayam, kau yakin kau boleh judge siapa yang betul, siapa yang salah? Kau kerja sepenuh masa under Marine dan juga WG, confirm korang kena swap setiap hari, setiap masa yang WG ni di pihak yang betul. Dan tambah-tambah lagi dalam dunia One Piece ni, memang kerja kau as Marine nak lawan pirate pun dalam dunia One Piece ni, dari pandangan ataupun POV Marine memang jahat kan. So benda tu kata ikut perspektif, ikut naratif, ikut POV kau side justice, yang lain semua bukan. Melawan itu salah, ikut arahan itu betul. itu the basic concept of duduk dalam Marine kan. Itu memang susah lah nak cakap takkan tak nampak. Ya, tak nampak. Now kita beralih pula kepada Roger, Rayleigh yang dah on the way nak pergi ke kapal. Sebab yalah, diorang nak make sure Shaky selamat. Diorang dah berjaya selamatkan Shaky, tapi dah selamatkan kat situ lah. Sekarang nak bawa dia keluar dari tempat tu pula lah kan. Dan pirate lain pun kita boleh nampak kat sini nak cuba serang, tapi ni kat tempat yang best lah. Sebab orang macam Shaky, dia memang guna otak kan. Dia macam dia tak selfish, dia tak terlalu ikut perasaan dia. Dia pula marah pirate lain. Jangan serang diorang. Kalau kau serang diorang, Shaky boleh cedera. So itu adalah satu, macam mana cakap, adalah satu pemikiran diorang yang aku suka lah. Sebab diorang tahu itu sebenarnya misi utama kan. Walaupun orang kutuk diorang semua ni gatal semua nak selamatkan Shaky, but bagi aku tu bukan benda yang salah kan. Sebab Shaky famous tentu, Shaky pun baik, duduk dengan diorang dekat Hachinosu sebagainya. So it's okay untuk diorang nak datang ke selamatkan Shaky.
And diorang faham itu adalah misi pertama. So biar diorang nampak, okay, tak apalah, sekalipun Relic dah berjaya dapatkan Shaky pun dah boleh Relic, at least yang penting Shaky selamat. So itu je point utama dia. Now fokus kat benda lain, kita cari harta. Kan, itu fokus yang seterusnya lah kan, nak cari harta dengan Devil Fruit. And then kat sini pula yang membawa kita kepada momen masa flashback Kumar sebelum ni, which is di mana Kumar dan juga Ivankov dah dapat buah, tapi Big Mom datang rampas iaitu buah naga daripada Ivankov. Kalau tidak kita dapat Ivankov, aku tak nak cakap pasal Ivankov naga tu, tapi lepas tu okay, ni yang best. Okay, so Big Mom rampas buah tu daripada Ivankov, lepas tu Kaido pula rampas buah tu daripada Big Mom. Momen ni aku ada sembang dekat WhatsApp dengan juga Telegram lah. Momen ni aku dah tak nak sembang lebih lah, sebab aku ada kecewa sikit lah. Aku kena jujur kan, aku ada kecewa sikit sebab aku suka relationship kakak adik di antara Big Mom dan juga Kaido. And sejak arc Wano lagi, aku memang dah berpegang lama dah, and nak sangat tengok macam mana Big Mom selamatkan Kaido semasa kejatuhan Rocks Pirate. Untuk pastikan Kaido selamat. Ini based on apa yang dia cerita kat Wano bertahun-tahun lepas kan. So aku excited lah kan. Tapi rupanya aku shock sendiri. Sayangnya aku shock sendiri sebab rupanya Kaido dia ambil buah tu secara paksa. Dia rampas buah tu daripada Big Mom. So tak ada pun drama, apa kata, drama yang menarik. Drama yang macam Kaido ambil buah ni, like you, apa, macam kau nak tengok macam Kaido dalam kesusahan sampai mati ke benda kan, pulau terbelah dua ke benda, Kaido macam Big Mom tolong kan. Big Mom macam Kaido makan buah ni, sudah makan, terbang. Okay, contoh lah kan, expectation aku terlalu over. Tapi yelah, tak ada. Tapi jujurnya aku just meluahkan perasaan. Tapi aku boleh je move on. And actually aku dah move on sebab aku faham je betapa excitednya Kaido ni nak makan Devil Fruit. Kan, bukan nak specifically buah Azure Dragon tu lah kan, Uwe Winomi tu. Sebab memang daripada chapter 1157, masa Oda tunjuk kita yang Kaido first time nampak kuasa Devil Fruit Whitebeard, member dah obses gila. And tak sop gila nak makan Devil Fruit. Korang boleh tengok kat sini, aku dah buat note. Chapter 1159 dia tanya pasal Devil Fruit. Chapter 1160 dia tanya pasal Devil Fruit. Chapter 1161 dia tanya pasal Devil Fruit. Now akhirnya dekat chapter 1162, pada umur 21 tahun dapat juga dia makan. And terus transform. Dia punya excited tu dah makan, terus transform jadi naga. Kan. And teruslah nak show off dekat dua idola dia. Tak lain tak bukan siapa lagi, Whitebeard, orang yang jemput, orang yang rekrut dia join Rocks, dan juga of course lah captain dia sendiri, Zebek. Kenapa aku yakin nak cakap diorang dua ni adalah bukan semata-mata daripada God Valley, sebab masa kita tengok Kaido lawan dengan Luffy dulu kan, ada keluar banyak orang-orang yang dia respect kan. Ada Oden, ada Shanks, ada Whitebeard, Zebek, Roger sebagainya. So bagi aku itu semua orang-orang yang dia respect lah. Tapi aku guna ayat idola sebab this is the time yang Big Mom ni Kaido ni start as apprentice dan naik ke atas sebagainya, sekarang dah jadi naga semua benda. So ini benda yang bagi aku suka sebab ia adalah satu panel yang sangat-sangat mahal bagi aku. Okay, sebab satu kita ada Whitebeard yang memang setia dengan si Zebek sejak sebelum tubuhnya Rocks Pirate ni lagi. Whitebeard memang dah bersama dengan Zebek. Lepas tu kita ada Kaido yang join, walaupun dia cakap nak test power dia, but at least dia test nak bersama-sama dengan dua orang ni lah. Dia tak ada nak test pusing-pusing entah mana-mana dia pergi kan. Dia tak, dia datang kat Zebek dan juga Big Mom pula, Whitebeard. So itu antara benda yang bagi aku aku tak tahulah ayat ni macam mana, tapi aku excited lah nak tengok. Aku excited lah tengok moment tu kan. And then cakap pasal Zebek kan, dah nampak Zebek kat situ member tu pula baru tibai galing ni satu lagi benda yang aku stres, yang aku kecewa sebab okay, benda ni kena kutuk lah. Okay, bagi aku layak kena kutuk. Selalunya certain karakter bila kena kutuk aku defend. Contohnya macam Garp, contohnya macam Dragon. It depends lah, depends on the situation. Tapi macam Figureland ni bagi aku untuk this chapter, this moment memang kena kutuk, layak. Okay, first aku faham, kita pun dah discuss benda ni. Aku faham yang Zebek ni memang kuat gila. Okay, no one denying that. Okay, I mean like dia probably pirate paling kuat pada zaman tu kan. I mean like he is a rival dengan the mighty Herald, the mighty giant Herald. And aku rasa okay, tak ada apa nak complain lah. Yeah, he is the strongest that time as a pirate, okay. Tapi at the same time
kita ada Galing yang aku memang letak expectation tinggi. Okay, sebab satu, Galing ni dia relevant sampai cerita sekarang ni. Okay, daripada dulu sampai ke sekarang dia relevant. Sebab satu, dia ada title Champion of God Valley. Okay, dia ada pangkat Supreme Commander, and now dah naik pangkat pula jadi Gorosei. So maksudnya dia ni ada satu, dapat kepercayaan ilmu ataupun kepercayaan yalah, percaya ilmu lah senang cakap, untuk dia ada benda-benda macam ni. Okay, so bila dia ada benda-benda macam tu pada waktu sekarang, aku expect kita akan nampak kenapa dia boleh ada benda-benda sekarang ni adalah pada masa dulu, kan? Sebab masa God Valley ni pun dia dah someone yang famous. Dia bukan, kat God Valley ni dia bukan hingusan, dia bukan rookie. Dia memang orang yang dah famous, bukan cikai-cikai. So at least aku fikir dia boleh lah bagi fight dengan Zebek. At least aku tak expect dia menang, tapi aku nak macam boleh bagi fight lah, kan? Macam boleh clash kejap, kan? Tak ada cedera teruk ke benda sikit-sikit je. Come on guys, dia ni wakil pahlawan Celestial Dragon. Dia ni Knights of God. Memang wajib kuat. Walaupun okay, orang mungkin akan argue aku, tapi Pim, waktu ni dia bukan Supreme Commander, Pim. Aku tak kisah. I am talking about how hype is this character. Okay, betapa hype ni karakter ni, betapa Oda buat karakter ni famous gila, semua orang kecoh saja. Oh, Galing. Takkan level CPO je, takkan level Cypherpole 0 saja. Memang taik lah, kan? So of course expectation aku tinggi. Galing ni yang kelakar. Galing ni masa kejar Zebek, yang Zebek masa ni dok fokus nak selamatkan anak bini dia pun, member tu dah separuh mati, struggle nak hidup, dan dah kokak sini. Orang tu tengah lari, kau tengah kejar, tapi macam mana kau yang boleh cedera macam nak mati? Lepas tu bila Zebek dah letak anak dengan bini ke tepi, okay, dah berpisah, kan? Acah-acah Galing. Oh, Zebek dah lepaskan anak dengan bini dia. Okay, jom kita tengok apa teknik dia nak guna. Lagi hina, kena off screen. Kita tak dapat nak tengok langsung Galing ni in action. Off screen tahu-tahu dah kiok. Off screen tahu-tahu dah terbaring macam nak mati kat situ. Itu kalau tahu cakap yang kelakar je, kalau member dia tak ada immortality, kalau tak dapat susuk daripada imo ni, member dah 10 juta kali lah mampus dengan Zebek. itu yang masuk aku, macam aku punya expectation ni macam tinggi sangat ke? Aku rasa tak ada tinggi sangat. I mean like we are talking about Galing kot, not like random Knights of God. Galing. Tapi let's be real lah. Aku cakap-cakap macam mana, kutuk-kutuk macam mana ke, puji-puji macam mana, let's be real. God Valley punya cerita belum habis, okay? So sebelum korang nak defend Galing apa, fan-fan Galing, relax. God Valley cerita belum habis, aku tahu. So aku tak ada nak kutuk lebih-lebih lagi. Aku just nak kutuk waktu ni lah, this moment. Ambil opportunity tu lah, kan? Sebab yelah, kita boleh tunggulah. Kita tunggu lagi sikit. Yelah, mana tahu nanti hujung-hujung cerita ke benda Galing buat something yang menarik, kan? Ada lawan, at least lah lawan top pirate. Okay, nama-nama besar. Kau lawan dengan Relic ke, kau lawan dengan Gamban pun okay lah, kan? Lawan dengan Rogers kejap, ambil lah at least, kan? Kalau dah Zebek tu bukan level kau, memang terlalu kuat, okay fine, lawan lah kejap dengan Shiki ke at least lah, kan? Sebab kita sekarang ni, jangan cakap Galing, Knights of God, dia punya crew tu untuk zaman tu lah, kan? Sampah, tak ada function, tak ada siapa pun buat apa-apa kat God Valley for now. Chapter depan tak tahulah, kan? Kena kutuk lagi, kan? Contoh Psycho ahli ni tak ada yang lawan Pirates, macam contoh si Mephi tu, Mephi jadi kuli Galing, kan? Sibuk cari anak, jaga anak dia. Yang si Somos ni pula sibuk nak bully perempuan. Lepas tu yang seorang yang pakai topi besar tu pula sibuk busy masih nak bunuh netizen God Valley, bukan nak pergi lawan Pirates ke benda, kan? Yang lagi 2 ekor yang tak function. Tak ada seorang pun kru Knights of God yang sekarang ni nampak function dekat God Valley. Okay, Captain ni sendiri pun dah kiok. Okay, tapi boleh lah puji sikit je lah. Captain dia, which is Galing, kiok je sebab dah lawan dengan Captain lagi besar. Tapi ahli-ahli dia semua sampah. Tak ada seorang pun buat something. Ini mengingat kita pada Toby Ropo ataupun Cypherpole tu sendirilah, sebab Cypherpole memang sampah gila. So macam mana ni? Macam mana nak puji, kan? Memang kena kutuk. Tapi again, tak apa, tunggu next chapter, kan? Betul-betul dah habis God Valley ni. Kalau diorang ni betul-betul tak function, time tu memang kau lah kutuk. Tapi sekarang aku hold back. I'm holding back. Okay, sebab tolak ke tepi Knights of God ni memang benda yang mengecewakan. Kita sekarang ni nak fokus dekat Emu Saturn. Kalau sebelum ni kita ada
Imu Gunko ataupun Gunko Imu. Sekarang kita ada Imu Saturn ataupun Saturn Imu. Dah buat kemunculan. Bukanlah benda mengejutkan, memang ramai ada expect benda ni. Benda ni yang bestnya, kita excited, Roger pun excited, Gap dah naik gila, Gap dah pening benda sebenarnya berlaku dekat tempat ni kan. Zebek pula dah ready nak mati. Memang dah dihintkan masa dia jumpa Herod. Dia pun dah tahu macam the fate is coming to him kan. Tiba-tiba nak kena lawan kat God Valley semua dia. Member dah ready lah. Tapi relax, ada backup, ada Whitebeard dan juga Kaido kat belakang dia kan. So okay lah kan. Tajuk pun dah Royal Battle. Tajuk chapter ni Royal Battle. So ini memang benda yang sangat-sangat excited. Cumanya aku tak nak ulas panjang lah pasal benda ni. Kita kena tunggu next chapter. Sebab benda baru nak mula. So kau nak ulas benda baru nak mula ni, buang masa. Aku tak nak. Aku pula tak suka sangat nak letak prediction, kemudian expectation aku pun aku dah buang lah ke mana-mana. Semua expectation aku dah merepek lah sekarang ni kan. Cuma ada benda lah, sebelum kita habiskan review kita ni, ada benda lah yang aku nak highlight yang aku rasa point yang menarik. Tak adalah penting sangat tapi menarik. Okay, contohnya Aries, which is bini ataupun awek Zebek, bini lah kot kan, bini Zebek. Dia cakap dia dah ex-pirate. So wow, okay, menarik. Tak penting sangat, tak ada benda sangat, tapi menarik lah kan. Janganlah pula korang buat teori itu ini, korang lah nak buat teori kita. Tapi maksud aku just menarik untuk dapat info tu kan. Lepas tu masa nak pisah pula dengan Zebek, dia cakap nanti jumpa kat Lulusia. So tu pun menarik. Macam banyak-banyak pulau kenapa kau sebut Lulusia. So bila aku baca balik Lulusia punya cerita, aku teringat, aku terjumpa yang masa Ace punya cover story nak pergi cari Blackbeard, iaitu anak Zebek, dia ada singgah Lulusia tau. Tapi cerita pendek dia, Blackbeard dia jumpa kat Lulusia tu Blackbeard yang lain lah. Tapi at least dia ada connection. So mungkin diorang pernah hidup kat Lulusia sekejap, ataupun at least just ada connection kat situ lah kan. Lepas tu Lulusia juga pernah kena serang dengan Peachbeard, iaitu pirate bawah naungan Blackbeard. So nampak semua benda tu ada connection dia kan. Tapi yang paling sadis sekali of course lah kan, Blackbeard ni dia hidup dan jadi anak angkat kepada Whitebeard selama 26 tahun. Hanya untuk dia khianat dan bunuh Whitebeard yang dahulunya sangatlah setia dengan bapak dia. So ternyatalah Blackbeard ni sampah. I like him as a villain, but overall dia memang sampah still lah. So kenapa lah Blackbeard? Why? Kau punya impian dah sama dah macam bapak kau kan, nak jadi king of the world. Tapi kau punya cara memang jauh gila lah beza dengan bapak kau. Bapak kau nampak style, smart and everything, and kau just straight sampah. Itu je lah kan. Okay, fan Blackbeard jangan marah, itu just kenyataan. Okay, tapi dalam masa sama ada jugalah beberapa persoalan yang aku tertanya sentiasa. Setiap kali kalau kita buat review je mesti ada persoalan kan. Contohnya macam kali ni, persoalannya adalah kenapa nenek dan juga bapa Zebek ni dah jadi setan. Macam mana diorang boleh kena reverse C tu kan. Benda ni kalau kat above ya kita nampak Dory Brogy semua kena, tapi sebabkan Imu Gunko tu yang buat. Tapi ni Imu tak datang lagi. So siapa yang buat? Takkan Galing. Kalau Galing boleh buat, lagilah kau kutuk dia. Kalau kau ada kuasa yang boleh buat reversi setan ni semua benda, takkanlah kau tak boleh lawan dengan Zebek. Kan kutuk lagi sekali, tapi tak apa, skip. Lepas tu antara benda yang menarik adalah tentang Devil Fruit. Sebab sekarang ni kita masih sama macam flashback Kumar, kita nampak dua je Devil Fruit, iaitu Devil Fruit Kumar dan juga Devil Fruit Kaido. For sure ada Devil Fruit lain, kita pun pernah buat teori, kita pernah bincang apa buah-buah lain yang ada. Tapi itulah for now dua tu je. Tapi at least dah dikonfirm kalau dan memang ada buah lain selain berdua buah tu saja, which is masa Gaban dan juga Rocks Pirate dah jumpa harta-harta yang lain. Orang cakap oh banyak gila harta, kita nampak Devil Fruit juga ada kat situ lah. So memang ada lah Devil Fruit yang lain. So antaranya lah yang paling excited lah, yang paling orang nak sangat harap-harapnya, one of the Devil Fruit tu adalah Devil Fruit Dragon. Untuk kita nak sangat tengok dia swap buah dia tu dengan Shanks. Dia makan, dia guna kuasa angin dia terbang. Itu je lah nak tengok kan. So ada lagi lah benda apa aku berapa minit ni, aku dah 24 minit dah aku cakap pasal benda ni. So kita save lah untuk apa-apa persoalan, pertanyaan dan sebagainya untuk next chapter review. Aku rasa aku cakap gila laju sekarang ni. Aku tak tahu aku excited ke tak sekarang ni, sebab aku lepas ni aku nak kena sembang. Aku nak sembang sekali cover story yang tu. Tapi aku rasa it's not gonna be enough lah. I probably need another 20 minit khas untuk sembang pasal benda tu je. So tu nanti video lain. Okay, sebab minggu ni tak ada chapter baru kan. So nanti aku akan buat video lain. Jumpa korang di hari yang akan datang. Thank you for watching. See you guys on the next video. Assalamualaikum. I love you guys. Free Palestine.